Hello guys. Okay guys, Om Bin nak pergi level 27. Om Bin nak pergi level 27 guys. Sebab Om Bin nak pergi tengok, katanya daripada rock top dia level 27 hotel ni, katanya cantik guys view dia. So Om Bin nak tunjuk pada korang seperti apa view dia. Dekat sini jangan risau, ada CCTV tu. So tak payah risau lah, InsyaAllah tak ada apa-apa, selamat. Hello guys, hari pertama Om Bin di Hotel Dorset Harta Mas ni. Hujan guys, ya Allah, macam mana ni? Ni guys swimming pool dia. Ini untuk bahagian kanak-kanak. Lepas tu yang sana tu bahagian untuk orang dewasa. Tapi hujan guys, macam mana ni? Cantik kan guys tempat dia? Macam keren gitu. Ada? Wah. Sebenarnya guys, cantik guys tempat dia ni. Cuma itulah, dia tak nampak sebab hujan. Sebab katanya dekat kawasan ni, dekat yang hotel ni, dekat tingkat 27 ni, dia memang nampak semua menara-menara tinggi di Kuala Lumpur. Macam tu lah. Jadi tak tahulah macam mana. Mungkin cantik. Tak sabar pula Om Bin. Nantilah. Nampak tak guys? Hujan kan? Tu lah. Nah tu, hujan. So macam mana Om Bin nak ni? Macam mana Om Bin nak buat rakaman? Memang cantik kawasan sini. So guys, sekali lagi Om Bin kat sini ada ni Dorset Sri Harta Mas. Om Bin kat sini guys ada 4 malam 5 hari. 4 malam 5 hari guys Om Bin kat sini duduk. Jadi pada korang yang mengikuti video-video vlog Om Bin, jadi selama 4 hari Om Bin akan buat lah guys view-view kat sini seperti apa. Jadi kita boleh share-share. Dan pada korang yang nak duduk sini guys, sebab ni hotel kan, hotel. Cuma Om Bin ambil hotel yang kira bilik lah, bilik yang biasa Om Bin ambil. Sebab Om Bin dah buat kajian dan pembacaan pasal hotel ni. Jadi Om Bin ambil keputusan untuk Om Bin ambil yang biasa je lah. Tapi itu pun guys, biasa tu pun 5 hari 4 malam tu dah dikira 800 lebih ringgit. Macam tu guys. Jadi pada korang yang mungkin banyak duit, korang boleh ambil guys. Sebab ada juga biliknya yang harganya 1000 lebih, yang beribu-ribu lah harga dia. So korang boleh happy-happy, enjoy. Kalau dia tak hujan guys, kita boleh duduk sana kan. Cantik kawasan dia. Wah. Dulu Om Bin pernah duduk dekat The Fest Suite Platinum. Kat situ pun cantik kawasan dia. Cuma yang dekat sini ni dia kira jauh sikit lah. Jauh sikit pemandangan di bandar ataupun bangunan-bangunan tinggi di KL. Kalau yang dekat The Fest Suite Platinum tu dia
nampak cantik lah sebab dia dekat sikit. Keren kan? Keren sebenarnya kawasan dia. Cuma tak tahu water hydrogen spa. Cantik guys. Untuk pengetahuan untuk pengetahuan korang guys, rumah ataupun gedung ataupun bangunan yang unik tu yang Obin suka tengok yang ni gaya. Tengok okey, tengok kejap. Okey, ni gaya. Ni ni. Ni laga yang Ombin suka tengok. Dia kata dia macam cap jari kita. Mana cap jari Ombin? Tak nampak. Cantik kan? Hari tu pun Ombin ada teringin juga nak duduk situ, tapi tak kesempayan. Kan? Tak apalah, nantilah kalau ada masa nanti kita datang lagi. Ikutlah. Kalau Ombin ada rezeki lagi, ada duit, kita akan datang situ tengok-tengok. Ini guys, pokoknya macam asli ya. Original tapi macam maknanya mungkin dia berlampu-lampu tapi macam ada digantung-gantungnya apa tak? Kenapa guys ni? Takut pula jadi kepercayaan dia orang. Saja je. Ombin ni macam banyak tangan. Nanti kita tengok sini guys. Tapi sebenarnya hujan. Cantik guys tu kan? Jadi jangan lupa guys, korang datang sini je. Cantik sebenarnya kawasan dia. Tu. Hujan guys, hujan. Cantik tak? Keren kan? Tingginya guys rumah-rumah ni. Takut macam apa orang kata, gayat. Macam kita gayat. Tapi tempat dia punya tempat untuk ni, untuk breakfast esok dia dekat ni guys, label M je. Jadi macam mungkin tak ni lah, tak cantik, tapi okey lah. Lagipun kan setakat sarapan saja. The breakfast nanti Ombin buat lagi guys. Sebab Ombin itu suka untuk breakfast. So macam mana kita guys nak buat rakaman ni? Hujannya tak berhenti. Tapi dia tapi itulah, hujan tak berhenti guys. Cuba kita try ke sana. Harap-haraplah ada ni, ada view. Kita tengok seperti apa. Tapi macam hujan. Tempat minum rupanya. Macam tu guys. Tu nampak tak? Cantik tu. Macam tu guys. Cantik tak? Sebenarnya nampak guys dia punya apa dipanggil? Apa dipanggil? Hujan engkau. Maknanya Omi kena mandi lah guys. Tu guys. Tu. Tapi dia tu ini PNB 118 tu TRX tu Menara Kuala Lumpur tu KLCC. Sebenarnya cantik tapi hujan kan.
Cantik. Cantik. Yang ni guys rasanya Istana Negara ni ya. Ni ya. Dah kena hujan kau. Dah kena hujan ni. Ni yang paling Om Bin suka. Kan jelas. Wah. Cantik, unik kan tempat dia? Wah. Keren. Cantik. Okay guys, tetap juga Om Bin berjalan, ambil peluang. Sialah sebentar masih ada ni, sebab hari pertama kan. Jadi kita tengok-tengok lah hari pertama. Tu guys, kawasan-kawasan situ, ya Allah. Dah terlalu padat kawasan ni. Macam mana lah keadaan kat sini? Patutlah diorang sesak. Kau tu jalannya. Tu. Kuatnya gaya angin. Ya Allah, takutnya. Kuat angin. Gila lah anginnya kuat. Tu. Wah, cantik. Okay lah guys, Om Bin balik lah. Anginnya guys macam makin kuat. Jadi macam makin kuat guys, tak maulah. Nanti sebab Om Bin itu macam tak boleh, apa dia panggil, Om Bin itu tak boleh sebenarnya kena hujan sangat-sangat, sebab nanti Om Bin cepat demam guys kalau Om Bin kena hujan. Sayang kan view KL kita tak boleh nampak. Nantilah tengoklah malam ni, nanti Om Bin try lagi, sebab ni hujan guys. Aduh hai, kalau tak hujan mesti cantik. Okay lah. Okay guys, Om Bin nak balik dulu sebab macam susah pula hujan. Bin takut demam. Tu Dorset Hartamas Kuala Lumpur Hotel Guest. So kita touch kat sini. So kita buka lah. Macam tu je guys. So kita tekan dulu yang ni hotelnya. Tu Om Bin punya ni. Om Bin relax je guys. Cantik kan, macam diamond guys kawasan ni tu. Cantik macam diamond gitu. Keren. Okey tu. Level 7. Okey, so kita touch lagi. And then kita pergi tingkat 10. Sebab bilik hotel kita tingkat 10. So level 27 ni khas untuk tu lah, untuk benda lah tu, apa, swimming pool, rock top dia. Keren, cantik view dia. Tapi itulah hujan. Itulah sebenarnya kalau kita bercuti time hujan macam rasa rugi. Betul tak guys? Rasa rugi sangat. Okay, 10 dah. So kita keluar. Tu hotel bilik Om Bin. Okay, terus lagi. Ni lah. So bilik Om Bin kan 1025. So astagfirullahalazim, salah. Ni lah, salah guys, ya Allah, sorry. Ini bukan. Ni ya. Saya kena masuk sini. Bukan. Ini guys, tu comel. So kita buka lah. Okay, kita macam orang kaya guys.
Okay guys, ni ah. TV-nya cantik kan, TV-nya. Besar guys TV-nya kat sini. Okay lah. Bye guys. Om Bin tutup dulu kat sini. Bye.